Guys, saya dah jumpa satu lauk yang garanti buat anda bertambah nasi goreng garam. Pedas beraroma memang ngam. Mula-mula kita kisar kasar cili padi dan cili merah. Kalau anda tak makan pedas sangat, boleh kurangkan cili padi tu. Next, kita goreng bawang kecil sampai garing keemasan. Jangan sampai hitam, nanti pahit pula. Jangan panik tau kalau nampak bawang tu lembik masa angkat, nanti lama-lama dia auto crunchy. Lepas tu, gorenglah petai dan daun limau purut. Sekejap je nak bagi bau wangi. Sekarang kita goreng pula hero kita hari ni, ikan tongkol. Goreng sampai betul-betul garing, baru ada rasa bila digaul nanti. Guna minyak yang sama, kita tumis dulu bahan kisar tadi sampai garing dan pecah minyak. Tambahkan sedikit air, asam jawa dan garam. Kemudian gaullah hingga sebati. Ikan tongkol yang kita dah goreng tadi, kita kisar kasar. Janganlah kisar halus sangat. Kemudian masukkan ke dalam kuali. Campurkan sekali dengan bawang goreng, petai dan daun limau purut. Gaul semua hingga sebati. Okey, dah siap resepi goreng garam kita. Makan panas-panas dengan nasi putih memang layan, sumpah sekali cuba susah nak berhenti. Nak tengok asyik kami memasak di dapur? Jangan lupa tengok live TikTok kami setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.